Selamat datang ke Bandar Miri, Bandar Pelancongan, dan selamat datang ke College Vocational Miri untuk pertandingan Sukof Miri 2025. Jalan jauh di bumi Kenyalang, singgah sebentar di Bandaraya Miri. Sukan vokasional kini menjelang, semangat juang membara berseri. Tahun ini, Kolej Vokasional Miri diberi kepercayaan untuk mengelola Sukan Kolej Vokasional tahun 2025. Lokasi pertandingan seperti berikut. Pada 15 hingga 17 April, pertandingan bola sepak akan berlangsung di Padang Kolej Vokasional Miri. Manakala pada 17 April pukul 2 petang pula pertandingan akhir akan berlangsung di Stadium Bandaraya Miri. Selain itu, pertandingan bola tampar lelaki dan perempuan pula akan bermain di gelanggang bola tampar Riam Road Secondary School pada 15 hingga 17 hari bulan April 2025. Pertandingan sepak takraw pula akan diadakan di Dewan Datuk Permaisuri pada 15 April. Pertandingan olahraga juga akan dijalankan di Kompleks Peluru pada tanggal 16 April 2025. Kan tu je acara yang akan berlangsung? Tak, banyak lagi. Antaranya ialah sukan rugby akan diadakan di SMK Merbau dan sukan softball akan diadakan di SK Merbau pada tarikh 15 hingga 17 April. Tapi kan, macam ada pertandingan yang kurang je. Pertandingan yang kurang? Aku rasa kau tertinggal 2 pertandingan. Pertandingan nyanyian solo dan pertandingan bowling. Mana tempat pertandingan tu dilaksanakan? Pertandingan nyanyian solo diadakan di Pustaka Negeri Sarawak pada tarikh 5 April. Manakala pertandingan bowling diadakan di Megalands Bintang Mega Mall pada 16 April. Faham. Majlis penutupan akan berlangsung di Stadium Terbuka Miri pada 17 April pukul 5 petang. Majlis ini juga akan dihadiri oleh Yang Berhormat Chun Chioman P219. Marilah kita beramai-ramai untuk menyaksikan pertandingan antara kolej-kolej vokasional di seluruh zon Sarawak. Sorakan anda memberi semangat kepada mereka. Jumpa anda di sana.